Sekarang bayi Emma akan melukis sesuatu yang mencabar untuk para chef. Perhatian kepada Emma, chef. Hey, Bayi Emma mahu jeli. Sabarlah. Baiklah, susah masak. Bolehkah seharusnya masaknya? Ya. Alsershal and lemon untuk jelly. Guru challenger saya kerja buat jelly paling sedap di dunia. Emma pasti akan suka. Perah lemon, sedikit gula, dan kita akan pukul semuanya. Bunga mawar. So, bantri the entry. Disposir untuk bayi Emma. Higher phrase, bus. sekuntum, bunga mawar, yung besok kesiran dan warna. Ngerti memang faham itu, Samantha? Oh, and seri bahan rahsia, sirap manis vanila. Sedikit sirap vanila untuk Emma yang manis. Saya hampir siap. Cepat, Samantha. Anda dah fikir bunga mawar itu hebat? Sekarang baru permulaan. Saya perlukan sedikit krim. Ikhwas puisi ng lezat. Number series perempuan ng Sir Lizet. Jus yang baru diperah. Campurkan. Tak kisah. Siapa isgar white berry career brand jusnya. Tinggal hanya untuk mengisi semuanya dengan jelly vanilla saya yang cantik. Apa kata kamu, Jane? Siapa yang ketinggalan sekarang? Saya sudah memasukkannya ke dalam peti sejuk. Saya sudah sediakan semuanya. Cepat, tidak bermaksud sedap, Samantha. Emma pasti akan memilih jeli saya. Apa? Baiklah, tukang masak. Bila boleh rasa hidangan kamu? Emma lapar. Jeli saya sudah beku. Tinggal susun dengan cantik sahaja. Jane, the rewardon sedap. Gula serbuk dia kerana berlebihan. Menambah beberapa bunga mawar kecil untuk bayi Emma dan sentuhan akhir. Ayo, dan jeli saya juga sudah siap. Lihatlah warnanya. Beberapa hiasan dan hati masih kurang untuk Emma tercinta. Semua sudah siap. Emma, cepat. Saya akan mulakan dengan jeli ini. Beri. Menarik. Wow, sedap. Hebat. Samantha, Emma suka jeli awak. Wah, ini mesti cuba. Wah, rasanya seperti saya berada di kebun nenek saya. Saya pilih yang ini. Jane, tahniah. Emma, apa yang kamu mahu kali ini? Wah, ia adalah croissant. Chef, dia bersedia. Croissant siap? Hei, saya bukan chef jika saya tidak memasaknya sendiri. Tidak, sangat. Ambil punya saya, Jane. Resipi untuk croissant sebenar diberitahu kepada saya oleh kawan saya dari Perancis. Kita akan memerlukan telur, gula, dan banyak susu. Sekarang kita campurkan semuanya. Bir hats digint order, Samantha. Ang resort center di croissant di sini. Jane, apa yang kau fikir untuk Emma? Saya ada resipi yang habit, wafers vertibayan. Emma pasti akan suka croissant saya. Saya akan membuatnya sangat sedap dan menarik. Jane, kami tidak pernah meragui Anda. Cheesy connoisseurnya croissant yang jus superior berikan resipi dari Prancis. Hal yang ingin saya berinya restri yang persel. Croissant saya tidak sama dengan yang siap sedia Jane. Penting untuk memutarnya dengan berhati-hati dan lembut supaya ia kelihatan cantik dan menyelerakan. Wah, Samantha, croissant awak memang kelihatan seperti yang siap sedia. And answer kurang guys, croissant cheese. Tinggal baru beberapa bahan lagi. Profesor Jane Tridialo Bachivalski San Memperi croissant hijau sama cuy mas. Nivlang de beramai keping suai sekali yang lazat. Aki mustahil letter warna rela croissant sauce. Sejak luar tahan akhir, Emma pasti akan menyukainya. Juga bukan sahaja sedap, tetapi juga sehat. Badai rasa croissant agira reshikar. Betul bermulai dari mereka. Iya, sedikit magic dari chef. Voila, sekarang kita akan tambah krim dan brie. Dan di mana brie saya?
Eugene, awak makan beri saya. Oh, jadi di mana saya tadi? Blueberry, delima, dan tangerine. Sentuhan akhir dan siap. Wow, croissant yang cantik. Emma pasti teruja. Ya ampun. Emma, yang mana satu awak akan mulakan? Saya mahu yang ini. Menarik. Apa pendapat kamu? Adakah kamu suka? Tidak. Itu menjijikkan. Oh, ya ampun. Saya perlu makan sesuatu yang sedap. Ya, kelihatan bagus. Apa pendapat kamu? Sedap. Apa yang akan kamu pilih? Oh, Samantha, tahniah. Emma suka croissant awak. Emma, apa yang awak mahu kali ini? Wah, ikan. Chef, bolehkah anda mengejutkan Emma? Ya Tuhan, dan inilah ikan itu. Apa? Ini ikan saya. Saya yang ambil dulu. Tukang masak? Bolehkah anda membahagikannya kepada dua? Tidak. Saya yang pertama. Ha, ini dia. Ya Tuhan, ups. Jane, saya harap awak tidak melakukannya dengan sengaja. Baiklah, sekarang ini pasti ikan saya. Sekarang kita akan membuat potongan untuk menjadikan ikan lebih baik. Jane, saudara kamu sahabat Fira Cousin Cheeses, Chosen Story Scarlet saya rasa menggoreng sepinggan ikan segar. Saya akan sabar garam dari lada. Penting untuk membaliknya tepat pada masanya supaya ia tidak hangus. Siapa suka makan makanan hangus? Jane, awak tak perlu cuba. Saya akan ada ikan yang paling sedap dan cantik. I also erasier calcium saya sama salsic lemons dan kipuri sakit warna kinalas ketuhar. Kamu senasa aksesori ada idea Samantha. Ayah ada sos istimewa yang sesuai dengan mana-mana ikan. Kamu sangat perlu cuba Samantha. Also merfirsier cheese suara first nikmat spam ni vertiamzikan sis and tinggal nuzas oris tunya dan sudah tentu beberapa kentang. Guru saya mengajar saya cara memasak kentang paling sedap dan rangup di seluruh dunia. Kumoyaki setanding dengan saya, Samantha? Wow, Sir Jean, di melihat Saint Ponsri. Asyirasi, Marie, tiwag bos shinyan. Beberapa kacang, beberapa tomato cherry, dan kita boleh taburin semuanya. Teman, Emma pasti akan memilih hidangan saya. Oh, Samantha. Ya? Jane, Zabra like tayo sa like kinsain sindiri. Berjuang siya siap, siya sentuhan here. dia pasti akan menyukainya. Saya memasak dengan penuh kasih sayang sepanjang masa. Emma, di mana kamu mula? Wah, mereka sangat cantik, terutamanya yang ini. Lucu. Saya akan mulakan dengan hidangan ini. Mari cuba awak, ikan. Apa pendapat saya? Saya suka. Ia tidak boleh sebaliknya. Dan sekarang yang ini. Apa pendapat kamu, Emma? Samantha benar-benar berusaha keras. Dia menyukainya. Terima kasih banyak. Emma, kamu perlu membuat pilihan. Oh, tanya chef. Ya, siapa chef terbaik? Saya. Begitu banyak produk. Elder Soy Buddy, saya teringat Anda boleh masakkan sesuatu untuk saya dengannya dan lebih kurang sama seperti pasta. Baiklah, ia berbaloi untuk mencuba. Saya tertanya-tanya di mana mau mula. Saya mungkin akan ambil spaghetti. Saya rasa mereka perlu dicelup dalam air. Itu sahaja. Tetapi mengapa mereka tidak muat? Saya akan cuba dengan sudu. Saya ada idea. Saya perlukan pendekatan lain. Saya akan patahkan spaghetti menjadi separuh. Kasihan Jane. Dah tempat naik cekannya kamu. Saya malas beri perhatian lebih kepada kamu. Kamu tak perlu mengambil spaghetti. Masukkan dengan lembut ke dalam air panas. Dan tunggu sebentar sehingga ia lembut. Dan rendam sepenuhnya ke dalam periuk. Nenek, Anda tak patut ajar seorang perempuan. Dia perlu mengambil contoh daripada para profesional. Sekarang kita akan masak mie buatan sendiri. Ia jauh lebih baik daripada yang dibeli di kedai. Untuk ini, saya akan memerlukan tepung premium, sebiji telur, dan sedikit garam. Saya terkenal yang ingin beri dan dough sudah siap. Saya nak cat ia hitam dan untuk ini saya akan gunakan dawat sotong. Ia benar-benar selamat. Hanya perlukan beberapa titis sahaja. Dan sekarang kita campurkan dough dan biarkan dough berehat seketika di bawah aluminium foil.
Saya tidak pasti Anda mempunyai saya masih untuk mengisi hidangan Diam. ini. Saya mempunyai segala-galanya di bawah kawalan. Sudah tiba masanya untuk menggulung dough. Ini adalah bahagian yang paling sukar, tetapi saya boleh melakukannya. Dan sekarang saya akan mengambil pisau khas dan memotong dough menjadi jalur. Lihat betapa lembutnya ia. Saya pasti hidangan saya akan menjadi sangat enak. Saya tabur tepung pada dough. Baiklah, itu sahaja. Anda boleh merebusnya. Saya akan masukkan ke dalam air mendidih, kacau dan tunggu. Yang penting ialah jangan biarkan pasta melekat. Sekarang anda boleh letakkan di atas pinggan. Dan sekarang saya akan sediakan dressing. Pada pendapat saya, makanan laut memang padan sekali dengan pasta. Saya hanya akan goreng beberapa sotong kecil. Ia kiri ada seri flavor saya under taffy vinegar ini masakan tinggi. Saya akan tambah sos ini. Dan itu sahaja. Bobby pasti akan menghargainya. Har pergi na Serlimer were sauce tomato. Jane, burger for Wes. Saya coba mengeluarkan spaghetti dari kuali. Ia tidak kelihatan seperti pasta langsung. Sebaliknya, saya dapat kaserol pasta. Saya rasa lebih baik membuangnya. Saya ada idea. Saya akan ambil mie Cina. Bobby sentiasa menyukainya. Saya akan buka, tambah rempah, dan tuang air mendidih. Begitulah cara saya suka memasaknya. Ia kelihatan menyedihkan. Dan pada pendapat saya, agak bagus. Wah, banyaknya hidangan. Mata saya jadi rambang. Tak tahu nak mula dari mana. Saya benci sotong gurita. Mereka menakutkan. Tetapi saya suka pasta dengan sos tomato. Saya suka sos ini. Saya rasa nenek yang buatnya. Mie Cina adalah kejutan yang menyenangkan. Saya sentiasa menyukainya. Oh, tidak. Ia sangat pedas. Sebenarnya ia agak sedap. Saya rasa mereka akan menang. Terima kasih. Apa ini anak saya guys sekarang? Di sini, masakan saya sedikit krepek. Who's ordering say away whatever we're... Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Saya nge-reware Jane. Para mesawa perlu kupas kentang itu. Dan sekarang kita potong setipis mungkin. Tuangkan sedikit minyak. Dan ia akan mencipta kerak yang rangup dan sedap. Hidupkan dapur pada kuasa penuh. Dan hantar kentang ke dalam kuali. Nampaknya tiada apa yang rumit. Terima kasih, Nenek. Saya akan cuba. Saya akan ambil kentang dan kupas. Nampaknya saya buat sesuatu yang salah. Kenapa saya hanya tinggalkan sekeping kecil? Walaupun begitu, saya rasa ia tidak akan menjejaskan rasa. Jadi, sekarang kita boleh tuangkan minyak. Saya hidupkan dapur dan letak kentang. Tidak, Jane. Jangan buat ini. Aduh, panasnya. Itu disebabkan oleh minyak. Spill these through the rubber head sure. Coba yang digundirian. Masa gilas punya kalian were. Mari, Hoy. Anda akan lihat, ia akan menjadi baik. Jane, fan ayaw kan saya terleka. Ada yang ham aku bercut hidangan saya. Hidangan saya akan istimewa lagi. Kami akan membuatnya dengan tortilla. Terima kasih kepada ini. Mereka akan menjadi lebih rangup dan lazat. I corner tortilla yang dishiris sa mendara minyak panas. Hehe, lihat bagaimana ia mendesis. Apa yang anda perlukan? Itu sahaja, anda boleh ambil. Sama seperti nachos sebenar, hanya rempah yang tiada, tapi saya akan betulkan itu. Mula-mula, anda perlu hidangkan hidangan ini. Saya mahal snooker kewenan yang dipanggang di atas pinggan hitam. Sebagai gantinya rempah, saya akan ambil sedikit keju. Lihat bagaimana lezatnya ia menggelir. Sangat sukar untuk menahan diri dan tidak mencuba. Saya akan tambah beberapa sayur untuk hiasan dan itu sahaja. Saya hampir lupa. Saya juga perlukan jus limau. Ia akan menonjolkan rasa. Lihat betapa sempurnanya ia. Saya akan jaga terima di atas pinggan. Wah! Nanti kita pun menolak hidangan seperti ini, tetapi kentang saya tidak kelihatan baik. Adakah saya perlu membuang semuanya sekali lagi? Tunggu, saya ada idea. Anda perlu tambah rempah. Ia akan menyembunyikan semua kekurangan. Hei! Ya, saya akan letakkan kentang dalam mangkok dan taburkan dengan banyak di atasnya. Nampak sudah sedikit lebih baik. Woo! Saya akan kacaukannya dan itu menyeronokkan. Jom letak di atas pinggan. Lihat kawas dua walau saat kau terbaik. Selamat menjamu selera, Bobby. Cubalah. Baiklah, saya akan mulakan dengan ini. Berapa banyak rempah? Saya tidak suka. Hidangan ini kelihatan lebih cantik. Baiklah. Wow! Apa yang saya lihat? Nachos? Baiklah, saya memang tidak menyangka ini. Ia sos keju. Saya benci. Jadi yang tengah menang. Ya,
Wow! Ini betul-betul kek. Betul tu, Jane. Gunakan untuk buatkan saya kek. Wow! Saya ingin teruskan kerja dengan segera. Saya tiada keraguan ceria dia masih gemar manisan saya. Tumami telah nenek pandai membuat apa-apa pencuci mulut. Kek span putih paling enak digabungkan dengan krim mentega. Emery yang Yena lihat, hidangan saya sudah kelihatan enak. Bahagian utama kerja sudah siap. Kita perlu melicinkan krim dengan betul. Dan sekarang saya akan menghias kek saya dengan bar coklat. Bobby suka sangat. Apa lagi yang akan saya tambah? Terfikir sesuatu. Gula-gula angin ini. Ia kelihatan sempurna. Tidak boleh fikirkan yang lebih baik. Saya akan membuat aksen terang dalam bentuk Skittles. Itu sahaja gula-gula terakhir. Bukankah itu satu keajaiban? Ayuh! Ia tidak buruk untuk pembakaran buatan sendiri, tetapi ia tidak boleh dibandingkan dengan pencuci mulut saya. Ia layak mendapat kedai pastry terbaik di Perancis. Adakah anda perasan betapa yakin gerakan saya? Semua tahun bekerja di dapur. Sekarang kita perlu memotong kek tepat di tengah. Saya akan tambah sedikit krim di atas. Dan ia nampak ringkas setakat ini, tetapi belum selesai lagi. Percayalah, saya akan bawanya ke tahap yang hebat. Saya letakkan separuh kek yang lain di atas begini dan potong bahagian tengah. Dan sekarang saya akan letakkannya pada sebelahnya. Adakah ini mengingatkan anda pada sesuatu? Tidak lama lagi saya akan menambah warna dan anda akan faham segalanya. Ungu, biru, ya, ini adalah pelangi sebenar. Oh, seperti yang anda lihat, saya telah melakukan semua kerja itu dengan alasan. Berikan saya sedikit lagi masa dan anda akan kagum. Emma, ikan expert bersyurbedi dengan karot. Akui sahaja, kamu cemburu dengan saya. Lihat betapa licinnya krim itu. Ia benar-benar indah. Saya terlalu asyik bersorak dan terus lupa tentang kek saya. Saya perlu selesaikan segera. Nampaknya agak pelik. Bagaimana saya boleh betulkannya? Ada idea. Patut dicuba kerana ia tidak akan menjadi lebih teruk. Itu rahsia. Anda akan lihat semuanya. Apa pendapat anda? Wah, sangat mudah dijangka. Oh, Bobby suka. Ana Farker, just sige sekali-kali. Ya, hanya untuk bedak pencuci mulut. Dengan senang hati. Berapa banyak benda manis? Wow, macam pelangi sebenar. Rasanya sungguh sedap. Hebat Emma, kerja bagus. Dan ada banyak coklat dalam kek ini. Juga sedap. Nenek, ia hebat. Kek terakhir masih tinggal. Nampaknya seperti gunung es ais yang besar. Begitu banyak krim. Tetapi, kemenangan tetap milik Emma. Itu dia. Dah tiada saya untuk pusing terakhir. Saya mau koko dengan marshmallow. Saya rasa senang untuk membuat minuman. Ini adalah saat terbaik saya. Tunggu anda yang terburu-buru, Jane. Tonya sama yang dah tua lebih baik daripada nenek. Saya perlukan susu terpilih dan serbuk koko tepu. Saya akan letak lebih supaya rasanya seakan coklat sepenuhnya. Dan sekarang saya pergaulan dengan betul menggunakan pemukul. Ini akan menghilangkan gumpalan. Dan, masih belum cukup coklat. Mari tambahkan 1 bar coklat penuh. Saya akan pecahkan menjadi kepingan. Nenek, ia kelihatan hebat. Saya beritahu now, dia tidak seperti yang setaraf dengan saya dalam menyediakan koko. Saya akan tuangkannya ke dalam cawan kegemaran saya. Dan sudah siap. Anda gembira awal, Nenek. Nenek belum pernah rasa koko saya. Lihat sahaja teksturnya. Sempurna. Dan tiada susu, hanya krim. Saya perlu kisar dengan baik menggunakan pengadun untuk mendapatkan buih lembut. Dan sekarang saya akan letakkan di atas. Saya hampir berlepas marshmallow. And sage baked sauce coklat di atasnya. Baiklah, sebab ini mengagumkan. Lala, percayalah, walaupun saya boleh masak. Nampaknya ada sesuatu yang kurang. Betul, krim putar. Kita perlu tambah lagi. Bobby pasti akan suka. Bagaimana kalau kita tambahkan juga beberapa Oreo? Saya rasa ia akan sangat sedap untuk dikunyah dalam mulut. Sedikit gula-gula juga tidak akan menyakitkan. Tiup wafer, sirap coklat, dan taburan untuk kecantikan. Sempurna. Ia pasti selesai. Sila, Bobby. Wah, tidak buruk, tidak buruk. Hebat! Anda terus menggembirakan saya. Terdapat banyak gula-gula di atas. Anda boleh minum dan makan snack pada masa yang sama. Keseimbangan yang sempurna. Tetapi saya tidak akan berhenti. Oh, Nenek, ini cawan Anda.
Minuman ini biasa-biasa saja. Saya mau basuhkan dengan sesuatu. Saya rasa ini cukup. Oh, agak pekat. Tetapi saya masih suka minuman pertama lebih. Saya yang terbaik. Saya dating Chartarian penantuwira kita dalam pusingan pertama. Wow, dia adalah pihak ayam kegemaran semua orang. Sekarang mari kita lihat bagaimana peserta kita akan menghadapinya. Mari kita mulakan. Oh, Nenek. Maaf, tapi sekarang bukan masa untuk tidur sama sekali. Cabaran sudah bermula. Oh, sripekasya si Jane. Seçin su bir sağ ve işte o bir şemse. Stretch blood. Tot su bir drumstick churlas kuli. Jangan lupa garam dan lada. Buat yang terkaluan. Ya, and ini adalah drumstick ayam menurut pendapat anda. Sekarang saya akan tunjukkan semuanya. Kita masukkan drumstick ke dalam sos soya. Itu saja. Sudah tentu kita perlukan salutan roti. Dan beberapa perasa. Sa shirkia king Fritz. Mios tails timgan kimyaan ksa balut iya. Tengki pingan bacon. Kortian kimir rewai ke dalam chur. Esakiria kila dalam serbuk roti. Hebat. Dan sudah tentu kita akan masak kaki ayam ini dalam oven. Voila, tidak. Aduh, ini bukan apa yang kita perlukan sama sekali. Sekarang mari kita cari sesuatu yang menarik. Tidak, dan itu sesuatu yang luar biasa. Wah, ya resipi ini sesuai. Jadi untuk memulakan... Ya! Mari ambil Cheetos. Mari kita pergi. Boom! Bam! Oh, ya! Itu dia! Hebat! Ya! Sempurna. Sekarang tuangkan serbuk ke dalam pinggan. Menambah sedikit rempah. Enagi. Tunggu, apa ini? Cili pedas? Baiklah, sekarang kita campurkan telur dan tepung. Baiklah, sudah tiba masanya untuk celupkan ayam dalam serbuk roti kita. Seperti itu dan begitu. Hebat. Sekarang kita masukkan ke dalam air mendidih. Wah, nampak chef pihak ayam nenek sudah siap. And for owner for chef, will you kill that? Oh, wow. Pehir ayam beige ini kelihatan sangat lazat. Dan cara hidangannya, bravo, chef. Hanya hidangan Jane yang tinggal. Wow, itu Baldi dari KFC. Ya, pehir ayam Jane memang sangat mirip dengan yang terkenal dari KFC. Baiklah, semua hidangan sudah siap. Hidangan mana yang paling Anda suka? Jane, Nenek, atau Chef? Baiklah, sudah tiba masanya untuk mencoba. Syarat demikian kena gini. Oh, apa ini? Saya tak suka. Wow. Jadi siapa seterusnya? Oh, ini nampak sedap dan rasanya juga enak. Apa? Oh, kenapa ia begitu pedas? Oh, saya hampir menyebabkan kebakaran kerana yang ini. Mari kita coba yang ini. Wah, sedapnya. Ya, inilah pemenang kita. Tahniah, Nenek. Either tinirtayo yang Mary Osprey klini waffle, either worst distributor air. Aktorship katudi aga menser. Montspiudazern kitkam ambit toliur. Tambah gula, tepung, dan susu. Pukul, dan sekarang bahagian yang paling menarik, tuangkan adunan kita ke dalam beberapa mangkuk kecil. Tambah sedikit warna seterusnya. Lihat warna-warna touring ini. Cantik! Tekan kira tungin adunan berwarna kita ke dalam pembuat waffle. Oh ya, saya pasti Mary akan teruja. Yeah, or waffle I not sure waffle chef. Dari rarely Saya rasa saya ada idea. Sekarang kita akan sediakan semuanya dengan cepat. Baiklah, bagus. Itulah yang kita perlukan ya. Mary pasti akan menghargai waffle tanda tangan saya. Sekarang sedikit serbuk coklat. Sempurna. Dan sedikit Nutella. Oh, orang itu lazat dan rasanya sangat sedap. Oh, saya hampir terlupa tentang susu. Sekarang kita campurkan semuanya. Nampaknya saya memukul lebih baik daripada pengadun.
Ya, saya memang dilahirkan sebagai tukang masak. Maaf, Nenek. Maaf, baiklah, sudah tiba masanya untuk tuangkan campuran ajaib ini ke dalam pembuat waffle. Begitu sahaja. Hari waffle ay namparius na sap. Pasti keren banget nes baunya sung harum. Yang menghias waffle ini dengan krim putar dan beri sedikit sirap untuk rasa. Oh, ya. Nefes en waffle herang galazat. Versang tayo biwake terbuat atau waffle puruan sendiri dari Nana dan sedikit sirap maple. Punya saya sudah siap. Aduh, saya rasa saya terkena bakar. Oh, terima kasih, Nenek. Jadi, tinggal menghias semuanya dengan krim putar. Sedikit sirap, meringue marmalade, dan beberapa biskut. Sedia. Namanya Rector berjaya dengan tugas itu, tapi hidangan siapa yang akan lebih baik? Mary, terpulang kepada kamu. Jom. Oh, saya tak sabar nak cuba. Kita ada di sini. Ini waffle nenek. Sedap seperti biasa. Jadi apa ini? Bagaimana saya makan ini? Atau... Wah, cantiknya. Ayo. Wah, ia sangat sedap. Maaf, Nenek, tetapi kali ini tukang masak lebih hebat. Kali ini saya mahu smoothie. Oh, wow. Adakah sesiapa mendengar saya? Sebenarnya, kita ada cabaran di sini. Mary, biar saya experience biar saya experience harap kita akan berjaya. Dan siapa yang akan melakukannya dengan lebih baik, kita akan tahu. Mari kita mulakan dengan avocado. Oh, alpukat? Oat adalah apa yang Anda perlukan. Nenek dan chef mempunyai resipi yang sangat berbeza. Lagipun terdapat banyak cara untuk membuat smoothie. Tetapi nampaknya pisang disukai oleh kedua-dua peserta. Yang penting adalah Mary suka smoothie mereka. Susu yang syah dan lazat. Mary pasti akan gembira dengan smoothie ini. Oh, saya hampir lupa tentang kacang. Badam adalah kacang kegemaran Mary. Baiklah, sekarang kita sedang bergerak. Serduro Fayu Kalamari with smoothie. Awas minum hal yang lazat dan sihat akan memenangi hati Mary. Oh, sedap. Baiklah, sudah tiba masanya untuk mengajar mereka apa itu smoothie sebenar. Jadi, kita ambil ini dan ini dan ini. Jelas sekali pisang. Oops, maaf. Saya tidak sengaja. Ia berlaku secara tidak sengaja. Baiklah, apa seterusnya? Pengisar. Anyor the Sakura Marie de Racer, saya tak paham apa-apa. Adakah benar saya yang merosakkannya? Oh, baiklah. Kita perlu memikirkan sesuatu dengan segera. Oh, sudah tentu. Ini adalah ide yang hebat. Siapa perlukan pengisar bila ada tangan? Menambah susu? Baik itu saja, dan kita pukul. Sedikit pisang, garpu akan membantu saya di sini. Hebat. Ya, Mary, saya harap Anda akan menghargai smoothie ini. Ya, seperti smoothie buatan tangan. Jadi beberapa beri tidak akan merugikan. Sempurna. Kacau lagi. Wah, Boyke, smoothie nenek sudah siap. Walaupun minuman nenek kelihatan agak ringkas, ya mungkin sangat sedap. Dan ini minuman chef. Wah, penyampaian yang hebat, kerja yang bagus, chef. Charmitlake, Charles Gusti, smoothie beri Jane. Wah, siapa yang ke Jane ay mendapat smoothie yang begitu cantik. Syabas, Jane. Minuman kita sudah siap. Smoothie, siapa yang akan menang? Sekarang kita akan mengetahui segalanya. Mari kita pergi. Mari kita lihat. Oh, yang ini kelihatan biasa. Apa tumpahan ini? Adakah itu bayam? Ini teruk. Baiklah, saya akan coba yang ini. Dax ini bukan apa yang saya mahukan sama sekali. Baiklah, ada satu smoothie terakhir. Wah, nampak hebat. Rasanya lebih sedap. Ya, itulah pemenangnya. Kerja yang bagus, Jane.